Mula video yang viral tu saja saya record lah. Saya record masa tu tak plan nak post pun. Tapi bila saya record, saya tengok balik macam lawak benda tu. Saya cuba post. Saya post malam tu saya tak tengok. Lepas tu esok pagi saya tengok view dah lebih 1M. Video apa tu? Video yang saya menyanyi dalam kereta. Tak, dari video tu bila view dia tinggi, saya post lagi. Post lagi view tinggi, post lagi view tinggi. Lepas tu setiap kali saya post, bila orang suka tengok, lagi saya suka post. Sebab saya jarang main dengan media sosial ni. Bila saya post tu terkejut tu ada sikit lah. Saya pun tak jangka kata nak famous sampai macam ni. Dia selagi tontonan tinggi, selagi orang suka, selagi tu saya post lah. Tapi Abang Haji ni saya memang ada nampak lah, dia ada aura dia. Aura dia ni macam lain macam sikit. Sebab dia ada daya tarikan untuk orang nak tengok dia. Dia, karakter dia masa kecil, dia banyak kelakar, lawak. Dia punya gelagat dia tu lawak. Contohnya setiap benda yang dia buat tu kita gelak tengok dia. Daripada kecil kot? Daripada kecil. Dia memang ada benda lawak. Setiap pergerakan dia tu lawak. Saya okey kalau macam orang nak jumpa, tegur okey, nak ambil gambar pun okey, cuma jangan pegang dia sebab dia tak suka orang pegang dia. Cucuk pipi dia. Yang tu memang dia tak suka. Kalau selalunya kalau bawa pergi tempat main tu, saya ada bawa tim lah jaga dia. Sebab saya sendiri tak boleh nak halang orang. Kalau bawa tim tu senang sikit. Cabaran dia tak susah sangat, cuma nak pergi mana pun kena ada ayah dia. Rutin harian dia main tengok TV. Kalau dia tak main, dia tengok TV. Kalau dia tak tengok TV, dia main. Malam tidur lewat. Malam dia tidur kadang-kadang pukul 2-3 pagi. Dia baca. Dia memang dia tidur lewat. Tapi kakak dah lah. Kakak dia tidur awal. Dia main seseorang dia? Dia main seseorang, dia tengok TV. Dia banyak tengok TV.